Assalamualaikum ini. Hai guys. Okey, ternyata Surabaya ni besar tau. Aku dengan family aku hari tu tidur satu malam sebelum berangkat balik ke Malaysia. Sungguh pun satu malam. Malam tu memang kita orang pusing habis dekat Jalan Tunjangan tau. Ada satu spot untuk shopping barang bandel. Nak tahu kat mana? Jom. Dekat Jalan Tunjangan yang aku tengah lalu ni penuh dengan kafe-kafe hipster tau. Pilih je mana satu kafe yang korang nak try. By the way, spot untuk kedai bandel ni betul-betul terletak selang beberapa buah kedai daripada hotel yang kita orang duduk, iaitu Platinum. Korang boleh google Tunjangan Electronic Center. Masuk-masuk je dah rambang mata. Time ni kena shopping cepat-cepat sebab kedai dah nak tutup. Pukul 10 dia dah tutup. So kat sini ada kedai kasut, kedai baju branded, kedai bag. Siapa yang cari backpack, korang wajib datang kedai yang aku pergi ni. Murah weh, backpack ni RM100 je aku beli. Kau tengok, macam-macam kasut branded pun ada weh. Semua kualiti masih baru kalau korang tengok. So kalau korang nak pergi, jangan lupa pergi kedai ni. Pakcik kat sini memang baik, layanan dia pun tip top. Jadi pada mereka yang datang ke Surabaya nak shopping barang-barang branded tapi versi bundle, korang boleh pergi kedai Tunjangan Electronic Center ni. Kat sini macam-macam ada weh. Korang kena explore je. Dah penat shopping, jangan lupa pergi beli kopi. Bye.